Okey guys, hari ni abang nak cerita dengan korang satu kisah yang berlaku pada customer abang, yang mana dia dah fed up dah sebenarnya. Dia dah melabur hampir lebih daripada RM7,000, tapi masalah motor dia masih lagi tak selesai. Motor apa tu? Motor Yamaha R25. Okey, kisah dia bermula macam ni. Mula-mula owner ni dia ada isu yang mana coolant dia ni hilang. So dia pakai kan, dia top up coolant, lama-lama hilang. So dia pergi pada satu kedai ni untuk buat penukaran oil seal ataupun water pump seal yang terdapat pada kita punya mangkuk kelas ni. So tapi cerita dia masih lagi berlaku. Masih lagi ada isu coolant hilang ni. Tapi dia pakai juga, dia buat top up pakai, lama-lama motor dia ni dah start menghasilkan bunyi yang kasar. Dia refer kepada kedai yang kedua. So kedai yang kedua ni dia cakap, oh awak ada masalah dengan crankshaft. So maknanya dia terpaksa buat overhaul. So dan bermulalah kisah sedih atau tragis bagi brother ni. Dia pun hantar kat kedai tu, maka kedai tu pun recommend tukar untuk crankshaft, maka dia telah membuat penukaran crankshaft yang baru. Ni crankshaft dia yang baru ni. Dia pakai tak sampai 2000 km, bunyi tu datang balik. Refer balik kepada kedai yang dia buat tu. Refer balik, maka kedai ni pun cakap, oh plain bearing dia ada salah kira saiz dan sebagainya. Maka dia orang buat balik pengiraan dia. So dia overhaul, kedai tu ambil responsible lah. So dia overhaul dan dia tukar plain bearing. Selepas tukar plain bearing, pakai lagi tak sampai 2000 km, terjadi balik kes yang sama. Motor dia mula menghasilkan bunyi dan kali ni lebih kasar dan malah motor dia jadi berat. Motor dia sampai satu tahap tu dah jadi berat, nak jalan pun tak boleh. So dia hantar balik kat kedai ni. Kedai ni pun cakap lah, oh plain bearing salah saiz lagi. Kali kedua pun salah saiz kira plain bearing. So mereka pun cuba buka, pasang balik dan sebagainya, bunyi tu tak hilang. Okey, bunyi yang terjadi tu tak hilang juga. Saya pun tak pasti apakah urusan mereka berdua ni. Kedai pun declare motor dah siap. Setelah ada dispute antara kedai dan juga owner ni pasal plain bearing, maka kedai ni pun cakap, oh motor dah siap. So owner pakai untuk kali ketiga ni, owner pakai tak sampai rumah lah cerita dia. Baru keluar daripada kedai, tak sampai rumah, bunyi tu datang balik. Dan owner decide untuk hantar kepada kami lah. So bila kita buka, perkara pertama yang kita orang notice ialah ni, keadaan blok dia. So kita bajet bunyi yang kasar tu datang daripada blok dia. So kalau korang tengok blok dia, nampak tak? Dah calar kan? Farid zoom. Farid zoom, Farid. Tengok. Nampak? So kita bajet dia datang daripada piston yang calar, blok yang calar ni lah. Tapi yang peliknya juga, bila kita cek, keadaan piston dia ni pun macam tak ada servis. Padahal owner cakap dia baru keluar daripada bengkel yang buat overhaul, belum sempat sampai rumah pun. Takkan ini keadaan dia? Okey, tolak ni ke tepi. Yang lebih memelikkan, konrod dia ni dah terbakar, babe. Kita orang tak buka lah. Konrod ni dah terbakar ni, babe. Ni dah jam. Sebab tu berlakunya owner cakap motor jadi berat. Ini dah jam, nampak ni? Dah jam ni. Abang boleh ambil ni. Boleh ambil crankshaft macam ni. Kalau ikut tak boleh tau. Kalau ikut, bila kita angkat dia akan jatuh, nampak? Yang ni boleh angkat. Punya dia dah jam. Bila kita check lagi, apa yang kita perasan, ni crankshaft baru Kau tengok, dia dah bertanda, babe. Bermakna pengukuran ataupun cara mereka ukur plain bearing ni tak betul. Plain bearing ni bila kita buat pengiraan semula, perlulah warna brown. Tengok ni, dia perlu warna brown, hijau, coklat lah. Coklat, hijau, coklat. Yang kita perasan dekat sini ialah hitam semuanya. Ni colour hitam ni. Semua colour hitam plain bearing ni. Dan plain bearing ni semua dah luka. Nampak? Semua dah luka. Abang agak muskil lah macam mana kedai ni buat pengiraan plain bearing. Tu yang pertama lah. Seterusnya, bila awak cakap motor tu dah siap, owner daripada rumah, daripada kedai sampai ke rumah, kita bajet lah lebih kurang lah 10 km lah. Let's say lah rumah dia mungkin jauh kan, atau 20 km lah mungkin rumah dia jauh kan. Takkan boleh terbakar ni road ni. Sampai jam je ni, takkan boleh terbakar. Bermakna bila awak nampak road ni dah terbakar, awak tak buat penukaran plain bearing lah ya. Kerosakan abang ni sekarang ni, dia dah jadi mahal semula lah. So owner masih lagi nak repair. Kita pun dalam proses menyiapkan enjin ni. Dah boleh tengok kita dalam proses sedang menyiapkan. Cuma abang nak share lah.
So daripada kerja yang sekarang yang kita orang buat sekarang ialah kita kena buat pergantian dia punya blok, kena buat gantian piston blok, dan balancer dia pun nampak ni, dia dah cala-cala dah ni. Kita tak nak kena gantikan dia punya balancer. Okey, oil pump kita gantikan baru, softkan balik masalah coolant hilang tu, kita gantikan dia punya mangkuk clutch. Okey, so banyaklah kerja-kerja gantian yang terpaksa dilakukan. So owner dah terpaksa keluarkan modal kali kedua untuk servis dan repair balik apa yang telah berlaku pada motosikal. So abang ni bukan nak nasihat lah, abang just nak memberitahu. Macam kita orang sendiri pun ada benda yang kita tak pandai guys. So sebagai mekanik, sebagai pekedai ni ataupun owner kedai ni, bila kita tak pandai buat satu-satu motosikal, kita mengaku je dengan customer. Kita just cakap dengan customer, saya tak pandai buat motosikal ni, saya tak pandai nak menyelenggara atau baiki motosikal ni. Jangan kita gunakan motosikal daripada customer ni ke ataupun kenderaan customer ni sebagai uji kaji, tempat kita nak try and error. Sebab kalau kita memang mampu untuk buat uji kaji atau try and error, it's different. Kalau kita ada manual dan sebagainya, kita boleh refer manual, pandai baca manual, tak apa. Ni kadang-kadang kita tak pasti dan kita tak ada kemahiran tu, tapi kita nak buat try and error. So macam kes ni, owner sekarang ni dah kena keluar modal yang sangat besar, babe. RM7,000, babe. Dia dah keluar modal RM7,000, motor masih lagi tak solve problem dia, dan dia mungkin akan kena keluar balik hampir RM7,000. So dia dah macam kena keluar, boleh beli sebiji motor lain. Nampak tak? Owner, saya dah nasihat dah. Bila benda ni jadi pun pada owner, saya dah nasihat pada owner untuk refer balik pada kedai yang dia buat. Owner sebenarnya dah frust, sangat-sangat frust dengan apa yang berlaku. Owner dah tak ada langsung kepercayaan pada tempat yang dia buat tu. So dia datang refer kepada kami. So itulah reason kenapa kami buka balik. Kami beritahu pada owner, jujur kami beritahu pada owner yang kos dia akan jadi mahal, dan kami suruh sebenarnya memang paksa dia untuk jumpa balik pada kedai tu sebab dia dah keluarkan modal yang sangat besar. And owner pun cakap kedai pun dah lepas tangan, dia pun dah tak ada harapan lagi ataupun kepercayaan lagi pada bengkel tu. Sebab itulah dia buat dengan kami. Tapi abang nak nasihat lah, Han, kalau kita tak pandai jangan buat. Jangan buat macam ni. Ini dah kira kes aniaya. Kita telah menganiaya owner tu, kita telah menganiaya pengguna motosikal ni sendiri kan. Macam kes ni owner kepada motor R25 ni. Okey, kepada pengguna pula, korang ni pun kena bijak lah. Carilah bengkel yang betul-betul mahir dalam membuat penyelenggaraan, dalam membuat kerja-kerja repair ni. Janganlah kita cari kedai-kedai yang kita pun nak try and error. Itu yang menjadi masalah kadang-kadang ni. Kita mencari kedai yang ada yang tidak mahir, yang kita rasa mungkin boleh buat, terdesak dekat dengan rumah, alasan-alasan ni semua tak boleh pakai. Carilah kedai walaupun dia jauh tapi dia mahir, hantar kepada mereka. Kadang-kadang korang ni nak cari kedai yang cepat buat kerja, bagi siap cepat. Korang nak cari kedai yang paling dekat dengan rumah, kedai yang paling murah dengan korang. Last sekali, inilah hasil yang korang dapat. So abang harap video ni dapat memberi korang manfaat lah. Jangan lupa untuk like, share and komen. Share lah video ni kepada awek-awek korang, kepada makcik-makcik korang yang mungkin kesunyian, yang nanti video yang terbaru daripada abang. Okay, so apa-apa pun, hol yau miau miau, ciao mantap Pak Bu. Abang sayang korang. Assalamualaikum. Ciao.